Assalamualaikum dan salam Darul Takzim. Apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera ya. Anda bersama-sama saya Maya Alisha binti Mas Hairul Effendi, wartawan cilik TV PSS SK3K anda pada hari ini. Pada hari ini, Sabtu bersamaan 22 November 2025 berlangsung program Taklimat Ibu Bapa dan Penjaga Murid tahun 1 dan saringan diagnostik sesi 2026 di SK Taman Kota Kulai. Untuk pengetahuan semua, Taklimat Bersama Ibu Bapa adalah program yang diadakan setiap tahun untuk memastikan kesediaan ibu bapa dalam mempersiapkan anak-anak ke dalam persekolahan formal iaitu tahun 1. Ibu bapa diberi penerangan tentang cara pengisian barang-barang penting serta maklumat awal berkaitan pemeriksaan kesihatan dan pergigian serta suntikan imunisasi murid tahun 1. Diagnostik murid tahun 1 pula dijalankan sebelum murid tahun 1 mula melaporkan diri ke sekolah. Ia bertujuan mengesan tahap pengusahaan semasa murid dan juga bertujuan menyusun murid mengikut tahap dan dimasukkan ke kelas berdasarkan tahap semasa bagi memastikan kesediaan setiap murid dan guru. Antara taklimat yang akan berlangsung pada hari ini ialah Taklimat tahun 1 program transisi dan bantuan, Taklimat pemeriksaan kesihatan dan pergigian, Taklimat disiplin, Taklimat program intervensi tahun 1 PIT 1 2026, Taklimat skin pinjaman buku teks SPBT, Taklimat Jacob dan yang terakhir Taklimat Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Semoga ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 sesi 2026 akan mendapat pendedahan yang jelas melalui taklimat yang disampaikan. Sekarang, ayo kita semua sama-sama saksikan sorotan program Taklimat Ibu Bapa dan Penjaga Murid tahun 1 dan saringan diagnosis sesi 2026 yang telah berlangsung. Jom! Mengisi kekosongan, menangani kemungkinan aku difikiran. Imajinasi luar dari biasa, gagah berani menempuh semua. Kau bercerita luar jendela, terus bermain di fikiran. Aku mau kamu, aku mau kita bersama. Bila aku tiada bersamamu, aku rasa lemah, juga ku tak berdaya. Biarpun langit itu tinggi, setiap bukit ku daki, ku coba untuk kecapi, ku tak akan lari. Jatuh kaku balik keruh dan berkabut, tapi aku tetap baru. Sabar ku bertaruh, biar apapun terjadi. Senyum mati taruh, teruskan menuju ke depan. Bila jauh aku memanggilmu, cerah lebih tersuluk suratkan tu. Aku mulai hidup tanpamu, temaniku. Bila ku perlu kau menemani, kau buat aku rasa berani. Jika kau sentiasa di sisi, aku rasa lebih baik dari aku mau kamu, aku mau kita bersama. Bila aku tiada bersamamu, aku rasa lemah, juga ku tak berdaya. Biar
Biarpun langit itu tinggi, setiap bukit ku daki, ku coba untuk kecapi. Ku tak akan biarpun langit itu tinggi, setiap bukit ku daki, ku coba untuk kecapi. Ku tak akan lari, tinggi tak berbukit, jatuh kaku bagi balik, keruh dan berkabut, tapi aku tetap taruh. Sabar ku bertaruh, biar apapun terjadi. Senyum mandi sarung, teruskan menuju ke depan. Tinggi tak berbukit, jatuh kaku bagi balik, keruh dan berkabut, tapi aku tetap taruh. Sabar ku bertaruh, biar apapun terjadi. Senyum mandi sarung, teruskan menuju ke depan. Sekarang saya bersama Cikgu Siti Hawa binti Majaya, penelaras PIT 1. Boleh Cikgu berikan harapan berkaitan program intervensi tahap 1 PIT 1 bagi tahun 2026? Terima kasih kepada wartawan Cilik TVPSS. Baik, harapan cikgu seperti mana yang semua orang tahu, PIT 1 ini adalah satu program KPM untuk membantu murid-murid yang belum menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi cikgu harap pada tahun hadapan program ini dapat berjalan dengan lancarnya, dan harap ibu bapa yang anak-anaknya terlibat dengan program ini cakna, dan kita sama-sama bantu anak murid supaya mereka dapat menguasai 3M ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sekarang saya bersama Cikgu Nurnisa binti Samian, penyelaras program taklimat ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 dan saringan diagnostik sesi 2026 pada hari ini. Boleh Cikgu berikan sepatah dua kata berkaitan program pada hari ini? Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada ibu bapa dan juga murid yang bakal menjejakkan kaki sebagai murid tahun 1 di SK Taman Kota Kulai 2026. Okey, saya harap ibu bapa dengan adanya taklimat ini memberi pendedahan awal kepada ibu bapa untuk membuat persediaan kepada murid-murid dari segi PDP, dari segi program transisi yang akan dijalankan, juga program kesihatan yang akan melibatkan murid tahun 1, dan hinggalah semuanya, maksud saya pentadsiran formatif yang berkaitan dengan PBD, ibu bapa dapat faham dan berasa reda untuk menghantar anak ke sekolah, dan anak-anak pun dapat bersekolah dengan gembira. Terima kasih Cikgu. Sekian dahulu untuk episod pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pelbagai episod menarik yang akan datang. Jaga diri semua. Jumpa lagi. Bye. #SK3K Cemerlang TVPSS SK3K Anda. Wadah informasi.